Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak buat projek untuk tukar main jet dan pilot motor aku ni. Nak besarkan sikit dia punya pilot. Aku pakai 25 sekarang. Dulu aku pakai 30. Terlalu semput lah bobok dia. Lepas tu pakai 25 ni dia susah hidup bagi pula sebab terlalu kecil kan. Aku nak try pakai 26 lah. Ni cara mudah lah untuk aku. Nak tukar ni aku buka RPM. Buka slide ni. Lepas tu minyak tu tutup. Aku start dulu tadi. Start bagi dia habiskan minyak dalam kawah kereta ni. Habiskan minyak. Okey. Lepas tu buka skru macam biasa. Nanti korang tengok lagi kita tonggengkan lah. Buka daripada motor je. Tak payah nak cabut ke kereta kan. Okey. Selanjutnya kita buatlah yang seperti yang aku cakap tadi. Korang layan lah ya. Habis korang macam ni lah aku punya cara. Korang punya cara aku tak pasti. Ni cara mudah lah aku nak buat. Okey, jom. Okey, kita longgarkan ni sikit. Lepas tu nanti kita pusingkan je. Pusing macam ni. Kita buka skru 4 ni macam biasa. Okey. Okay, kalau korang perasan ni aku pakai 215. Yang ni main jet ni aku nak pakai 220 lah. Ni dia main jet aku. Aku ambil yang 220 up 5mm kan. Okay. Ni pilot 26 daripada 25. Pilot tak buka lagi. Keluar dah. Pilot ni saiz 25. Okey. Pilot 26 ni. Ni okey aku ni tak suka nak buka kat motor ni, tapi 25 ni susah nak start bagi.
Bismillah. Okey, dah tak bocor. Ini kita ketatkan lah. Okey geng, semua dah siap. Minyak buka pun dah buka minyak pun. Okey, tak ada buffalo. Okey, kita try dah. Bismillah. Kita biar dia sejuk sikit. Nanti aku akan try start dia balik, tengok macam mana. Ataupun mungkin esok. Okey, itu saja guys untuk kali ni. Jadi senang je. Nak cara dia nanti korang nak buat sendiri. Maknanya buka kabel ni, kabel RPM. Buka ni. Lepas tu buka lah klip ni kan, skru ni. Lepas tu cabut wayar minyak. Lepas tu korang senggengkan apa tu, karburetor. Mana sengetkan dia, tonggengkan. Cabut RPM, kabel RPM. Ni apa ni, slide. Longgarkan ni, dua ni. Longgarkan. Okey, lepas tu tonggengkan wayar kabel minyak tu, apa tu, paip minyak. Jangan lupa buka lah. Tu je lah. Itu cara aku lah. Kalau orang lain saya tak pastilah, aku tak pastilah moga-moga video ni bermanfaat. Kalau korang suka, biar korang like, share dan komen lah apa yang baik untuk aku perbaiki. Terima kasih guys.